Okay, Assalamualaikum. Kembali kita di area studio Azmi Real Estate Johor Bahru. So, kali ni kita ada seseorang yang sangat special. Sebelum ni, episod sebelum ni kita bersama bos SSP dan kali ni kita bersama orang kuat SSP pula. Yang sanggup bergadai nyawa. Bergadai nyawa mana? Bergadai nyawa di SSP Kempas. Itu salah sebuah branch lawyer firm lah di bawah naungan Syazwan Syazani and Partners. Okay, so selamat datang ke Puan Jun. Selamat datang Puan. Terima kasih Cik. Comel lagi ni Tengah dia sihat Puan? Dah, Alhamdulillah. Okay Puan. So, boleh tak cerita sedikit berkenaan dengan Puan? Maksudnya daripada macam mana Puan boleh praktis sebagai seorang lawyer lah? Okey, pertama kali saya nak cakap terima kasihlah dengan Cik kerana sudah jemput saya sebagai tetamu undangan kita pada hari ini. Okey, sebenarnya saya mula mencuburi bidang undang-undang ni dengan tiket saya sebagai pelajar STPM. Masa tu saya mengambil jurusan sastra lah. Selepas saya lulus STP dengan keputusan yang memuaskan, saya sambung pelajaran saya di UUM. UUM? Sama lah kita buat UUM itulah, kita alumni sama. Okey, jadi kat situ saya study 4 tahun. Setelah saya complete study saya selama 4 tahun di UUM, iaitu tahun 2014, saya start chambering di Tetuan Zainul Rijal Talha. Tetuan Zainul Rijal Talha. Ya, Itu satu nama besar juga kan ni. Betul. That time Zainul Rijal Talha dah ada di Johor Bahru. Saya di bawah Master Puan Aisyah Tun. Okey, selama 9 bulan saya saya chambering di firm tersebut dan setelah habis chambering 9 bulan, saya start career saya sebagai seorang peguam. Masa tu saya di Ana Sharana and Partners lah, di Johor Bahru, dan saya lebih kepada bidang conveyancing dan juga litigation, tapi more fokus on banking. More fokus pada banking lah. Banking, betul. Kita buat untuk bankrupt, auction dan sebagainya lah. That time banyaklah yang saya belajar daripada Ana Sharana and Partners. Selama setahun saya di situ dan kemudian saya bekerja sebagai LA biasa di Taufik Bajini and Partners Johor Bahru. Itulah yang firm paling lama saya pernah bekerja, iaitu 7 tahun. 7 tahun kan? 7 tahun kita fokus on conveyancing saja. Maksudnya 7 tahun tu kalau dah ada anak tu dah darjah 1 dah tu. Betul. Okay, Tuan. Puan, okay, so kita dah kenal. Okay, so sekarang ni kita nak masuk pula beberapa soalan lah pasal memandangkan saya nampak Puan ni dah pengalaman dah lama. So ada sebut sedikit lah yang isu-isu ataupun real case yang kita nak bincangkan lah. Ni daripada pakcik sebelah sana kan, mak tiri lah apalah kan, berkenaan dengan isu tanah lah especially lah. Okay. So soalan pertama adalah apa sebenarnya proses selepas buyer sign booking form ataupun OTP sampailah dapat kunci? Okey, kalau soalan Cik ni saya boleh divide lah kepada dua situation. Kita depends lah pada property yang kita beli. Kalau you beli dengan developer, after sign booking fee, proses dia agak berbeza sikit lah dengan untuk subsale. Jadi kalau untuk saya fokuskan pada subsale line, kalau untuk subsale lepas dah bayar booking fee tu saja, supposedly kena lantik lawyer. Okey. Bila dah lantik lawyer dah, maksudnya macam sama juga aja dengan developer. Ya betul. Tapi developer different sikit. Developer dia memang ada special lawyer dia yang under dia lah, panel dia. Jadi tak semua lawyer adalah panel untuk developer tersebut. Jadi kalau lah you beli subsale, you boleh appoint any lawyer yang praktis ni lah untuk buat conveyancing. Okay. Setelah tu dah lantik lawyer, kalau loan dah lulus, bolehlah set appointment untuk sign agreement. Dan masa sepanjang tempoh untuk conveyancing tu adalah serta-serta tempat yang biasanya lawyer akan
kita akan prepare dan kita akan tengok ikut pada situation, sebab tak semua subsale kes tu situasi kita akan jalan proses yang sama. Ada setengah subsale kes per kes lah ni. Ya, betul. Kadang-kadang different lah. Ada setengah kes subsale tu yang ini ada perfection, that one ada consent, that one ada reserve lah. So kita kena tengok kesesuaian kes tu. Proses dia berbeza-beza. Proses ni berbeza-beza. Dan tempoh dia pun agak berbeza ke ataupun sama juga Puan? Basically tempoh dia pun saya boleh katakan berbeza. Depends lah pada kes tersebut. Kalau consent, normally kita akan proses after consent dapat. Tapi kalau kes tu dah tak ada hutang dah, should be boleh jalan macam biasa lah. Tak ada halangan apa-apa. Tak ada halangan apa-apa betul. Lah. Maksudnya kalau ada consent, proses dia mungkin panjang sikit lah. Dan betul. kalau clean title tu mungkin proses dia akan cepat lah. Ya, betul. Lagi satu kita tengoklah status pembeli tu sesuai ke tak untuk properti tu kan. Kadang-kadang dia rasa saya sesuai beli properti ni, tapi properti tu adalah reserve tanah reserve Melayu kan. Jadi kita tengoklah benda tu, kita akan advise dia apa yang patut dia buat. Itulah macam kadang-kadang ada certain jelah kami ni agensi kan. Ejen yang menguruskan hartanah klien kami. Kadang-kadang diorang ada cakap tau. Makcik saya ni jual rumah ni kejap je. Kenapa awak buat rumah saya lambat? Itu maksudnya kes per kes lah. Ya, betul. Sebab kita tak boleh nak samakan kita punya situation dengan orang lain. Ada setengah orang nasib dia mungkin baik, dia dapat rumah yang dah habis hutang. Ada setengah orang akan dapat rumah yang bermasalah, yang ada perfection, yang ada pusaka, yang ada macam-macam masalah lah. Ya, betul. Kes-kes yang memerlukan tempoh masa lama untuk kita selesaikan step by step. Okey, faham. Maksudnya untuk kita selesaikan step by step tu kita tak boleh langgar terus ke ataupun memang kena step by step? Memang kita boleh nak langgar terus lah, sebab benda ni ada check and balance. Kalau lah kita proceed main hentam je, jalan je kan, benda tu tak legally, boleh saya katakan benda tu macam tak proper lah. Tak proper lah. Yes, maksudnya tak praktis lah. Ya, benda tu bukan praktis yang normal untuk soal lawyer. Okay. Faham. So, ingat alamak, lupa lah. Blank lah. Kan? So, ingat kepada penonton-penonton sekian. So, setiap kes dia berlainan. So, kena rujuk dengan lawyer anda, kena rujuk dengan ejen-ejen anda, yang setiap kes adalah tempoh masa akan berlainan. Okay, so soalan kedua. Okay, soalan cepu mas. Alright, untuk Puan Jun. Okay, so soalan ni, kenapa loan dah lulus tapi rumah masih tak boleh tukar nama ataupun pindah milik? Sebab itu semua bergantung pada proses. Kita ada proses kita. Bila loan dah approve, tak bermakna rumah tu milik kita. Kita ada proses yang kita perlu lalui, pindah milik. And then kita kenalah check benda tu semua sama ada owner ada hutang ke tak. Sebab tanpa gerai daripada, contohnya lah rumah tu ada hutang dengan pihak bank kan, tanpa gerai yang bank tu pulangkan kepada lawyer tak boleh proceed untuk buat proses pindah milik kat pejabat tanah. That's why pendaftaran tukar nama tu tak boleh dilakukan. Jadi bila keadaan tu tak terjadi ataupun tak boleh, kita tak bolehlah jadikan rumah yang kita nak beli tu macam milik kita. Jadi benda tu macam saya nak cakap dia belum selesaikan lah. Ya, betul. Dia belum selesai lagi. Proses dia belum, kita kata belum solid. Belum solid lagi. Sebab kadang-kadang yalah, makcik sebelah lah. Makcik sebelah kata, saya beli rumah ni macam belikan. Hari ni saya beli, hari ni juga saya nak. Kita tak boleh samakan belikan dengan beli rumah. Kadang-kadang even baju setiap manusia pun lain-lain saiz kan. Betul, macam itu juga kalau kita beli properti, tak boleh samakan dengan orang lain. Okay, faham. Alright. So, soalan ketiga. Okay. Soalan ni, apa jadi kalau SPA, Share Purchase Agreement tu tak stamping? Okay, basically ni saya cerita pasal standard practice lah. Dokumen yang pembeli dengan penjual sign mesti stamping. Bila kita stamping, kita as a lawyer lah, saya bercakap, kalaulah saya sebagai lawyer loan, kita akan request dengan lawyer SPA
stamped SPA tersebut. Kalau tak stamped, kita consider as benda tu macam tak follow bank punya compliance. Dia ada kita macam contohnya lah, bank ada certain requirement yang lawyer tu kena comply. Jadi as a lawyer kena pastikan semua dokumen in order, stamping. Tapi apa-apa pun, kalaulah dokumen tak di-stamping, dari side yang lain ataupun daripada sudut yang lain pula, saya boleh katakan dokumen tak boleh dibawa ke mahkamah. Okey. Kalau Maksudnya dia nak tak boleh bawa, fight lah? Ya. Kalau dia nak fight boleh. Pergi stamping dulu. Bayarlah penalti dengan LHDN. So maksudnya kalau stamping tu lambat pun tak ada masalah lah? Tak ada masalah sebab agreement tu masih valid, cuma validity agreement tu lah kita tak boleh nak masukkan ke mahkamah sebagai evidence. So maksudnya memang penting lah agreement yang berstamping ni. Ya, betul. Pentingnya kesedaran untuk penjual dan juga pembeli untuk pastikan dia punya agreement yang lawyer prepare tu dimatikan stamp. Jadi kalaulah you loan dengan bank contohnya, tak perlu khawatir sebab lawyer akan pastikan benda tu dibuat. Ni kalaulah contohnya lah macam dulu-dulu kan orang selalu main jual-jual je kan. Yang itu memang susah sikit lah kita nak buktikan betul ke tak. Tu yang saya cakap tu, dia beli rumah macam beli ikan. Hari ni beli, hari ni juga nak dapat tapi zaman sekarang saya percaya semua orang dah mula educated lah, dah ada satu pengetahuan berkenaan kepentingan sesuatu dokumen tu, dan daripada segi undang-undang pun kebanyakan orang dah ada kesedaran pasal tu. Macam ni lah, maksudnya daripada podcast kita ni ramai yang sedar betapa pentingnya agreement tu, betul? Betul lah. Okay, so soalan keempat. Soalan keempat ni soalan cepu mas juga ni, Man. Okay. Kenapa pembeli atau penjual kena lantik lawyer sendiri? Okay, basically cara tersebut kita suggest lah kepada setiap pembeli ataupun penjual lantik lawyer masing-masing. Bila dah ada lawyer masing-masing ni, maksudnya dia dengan lawyer dia, saya dengan lawyer saya, jadi ada check and balance kat situ. Pertama ada check and balance. Jadi bila kedua-dua lawyer ni ada communication, dia adalah yang ni I perlukan ni, you perlukan apa dokumen daripada I. Jadi kat situ kesilapan kita boleh minimize. Sebab ada orang yang sama-sama akan bekerja dengan kita. Sebab bila ada lawyer yang berbeza ni, automatik kita akan bagi kerjasama 100%. Betul. Jadi for sure lah benda tu kita akan pastikan kita akan protect interest klien kita. Jadi masing-masing akan jaga interest klien. Jadi kat situ saya nampak salah satu cara ataupun kaedah yang boleh dikatakan selamat untuk klien lah, melantik lawyer masing-masing. Dan lagi satu, kalau kita lantik lawyer sendiri ataupun masing-masing ni, kita boleh mengelakkan conflict of interest. Ya, betul. Kadang-kadang kalau lah you lantik one lawyer, mungkin lawyer tu akan berpihak kepada satu side saja. Tapi bila kita ada dua lawyer, masing-masing akan menjagalah kepentingan klien masing-masing lah. Okay, contohlah sebab saya dengar ni dua lawyer ni kos agak tinggi, maksudnya buyer ada kos dia, owner pun ada kos yang sama juga. So kalau satu transaksi tu pembeli dengan penjual tu guna satu lawyer pula, macam mana Puan? Pandangan Puan? Okay, pandangan saya kalaulah pembeli dan juga penjual membuat pilihan untuk menggunakan satu lawyer saja, normally untuk legal fees peguam kita ada satu circular lah yang peguam di Malaysia ni diwajibkan untuk mengikut circular tersebut. Kita namakan sebagai solicitor remuneration order. Jadi saya percaya charges yang lawyer kenakan tu adalah berpatutan dan mengikut peraturan yang majlis peguam dah tetapkan. Maksudnya boleh lah untuk guna satu peguam. Guna satu peguam boleh. Yes, betul. Okay, maksudnya kalau contohlah
seseorang klien tu ingin kata dia pening lah, kita guna je lah lawyer, satu lawyer, so rasanya tak ada isu besar lah kan? Dia tak ada isu besar kalau klien tu dia Kedua tahu belah hak pihak dia lah. faham lah. Ya, betul. Satu, dapatkan mutual understanding antara Okey. kedua belah pihak, dia nak lantik lawyer mana. Dan kalau dia confident dengan lawyer tersebut, actually as a client dia ada right untuk tanya dengan lawyer. Apa hak-hak dia sebagai pembeli, apa hak dia sebagai penjual dalam SPA tersebut. Jadi kat sini saya nampak mungkin yelah another side kita kata better pilih dua lawyer yang berbeza. Betul. Okay. Tapi another side kita kata boleh guna lawyer yang sama. Jadi kat situ saya rasa depends pada individu. Terpulang pada klien lah. Biasanya kalaulah klien yang dia nak guna satu lawyer ni je, biasanya nak senang lah, lebih mudah, satu tempat. Betul, faham. Oh, macam itulah. Maksudnya lagi mudah, lagi ringkas perjalanan. Ya, betul. Lagi satu, senang kita nak follow up untuk file dan sebagainya. Sebab satu lawyer yang menjawab kan. Jadi kat situ tak adalah mengatakan delay ataupun kita menyalahkan antara satu sama lain. Tapi ada isu tak conflict of interest kalau pakai satu lawyer ni kan? Tu agak cepumas juga tu. Biasanya lah. Saya percaya setiap lawyer menjaga kepentingan klien dia. Jadi dia akan pastikan klien tu dijaga mengikut undang-undang dan hak tu dilindungi. Jadi bagi saya kalau cip tanya saya soalan cepumas ni, saya rasa tu terpulang pada individu tersebut. Ya, betul. Conflict of interest tu mungkin boleh berlaku dan mungkin juga tak boleh berlaku. Depends pada lawyer yang anda lantik. So, kalau nak lantik lawyer, lantiklah SSP Kempas. Tak gitu? Cik. Okay, Puan. So, soalan terakhir. Okay, soalan kelima. So, memandangkan kita pun dah hampir 45 minit juga ni kita berdiskusi. Okay. So, soalan kelima. Apa kesan kalau satu pihak lambat submit dokumen atau tak beri kerjasama pada masa proses conveyancing tu? Okey, kalaulah satu pihak tak mengikuti apa yang dah dipersetujui dalam agreement, contohnya bagi dokumen lambat, sebenarnya dalam SPA ataupun Sale and Purchase Agreement ni dia ada satu klausa lah yang mengatakan jika berlaku default ataupun keingkaran daripada pihak penjual ataupun pembeli, apa klausa tersebut. Ada mostly SPA dia adalah klausa berkenaan. Maksudnya dia ada default klausa. Ya, betul, dia ada default klausa. Jadi kita kena refer baliklah. Dan itu yang pertama, dan keduanya sementara untuk default klausa tu kan, boleh tak ataupun sebagai seorang klien boleh tak tambahkan klausa-klausa yang mungkin yang saya rasa macam, contohlah saya sebagai owner saya nak lebihkan klausa tu tersebut. Okey, untuk ya, betul. Kalau untuk default klausa ni ataupun penambahan daripada klien, normally kita benarkanlah, kita tengok pada kesesuaian pada request daripada klien tersebut. Dan bukan setakat default klausa saja yang kita boleh buat penambahan. Dia ada contohnya katakanlah owner setuju untuk bagi perabot dan sebagainya. Owner kenalah listingkan, bagi proper gambar ataupun listing kepada lawyer untuk kita attachkan bahagian belakang. Jadi benda tu sebenarnya boleh refer lah pembeli dan juga owner boleh rujuk pada masa akan datang setelah file tu settle, adakah agreement tu mengikut apa yang dipersetujui ataupun tak. Maksudnya dekat clause tu kita boleh tambah. Kita boleh tambah. And then sebenarnya as a lawyer kita bagi draft kepada klien untuk klien baca. Dan sekiranya klien tu ada persoalan ataupun ada penambahan yang dia nak buat dalam klausa tersebut, kita tanyalah dengan dia apa yang dia nak dalam agreement tu. So maksudnya tak ada maksudnya bukan saja kita boleh ikut yang default klausa tu ataupun kita memang boleh buat
pertukaran ataupun tambah tolak nilai dekat agreement tu Ya, lah. betul. Bila ada pertukaran, okeylah, contohnya situasi yang cik bagi saya ni, saya bagi situasi yang melibatkan dua peguam untuk vetting SPA. Dia ada lawyer penjual dan saya dan lawyer pembeli. Alright. Okey, normally lawyer penjual yang akan propose lah, dia akan hantar kat kita satu draft untuk pembeli review ataupun vetting dokumen tersebut. As a lawyer pembeli, saya akan advise my client, this klausa macam gini, macam you setuju tak bayaran macam gini? Klausa ni nak minta deposit, you setuju tak? Okey, kalaulah katakanlah daripada pihak pembeli tersebut dia tak setuju ataupun dia suggest another way cara bayaran dan sebagainya, kita akan propose lah dengan lawyer tu. Kat situlah yang saya cakap tadi, dia ada check and balance. Okey, faham. So, faham tak yang lain-lain viewing? Okey, so kita pun dah mengakhiri sesi kita. So, sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, saya rasa saya nak minta Puan Jun beri sebut sedikit satu ayat ataupun satu kata-kata kepada bakal-bakal klien ataupun kepada ejen-ejen Azmi Real Estate terutamanya. Kerana kebanyakan kes-kes pun akan masuk kepada lawyer SSP juga kan. So, ada tak sedikit ayat ataupun kata-kata semangat untuk pejuang-pejuang Azmi Real Estate ni? Okey, untuk para ejen Azmi Real Estate, saya mengucapkan semoga maju jaya, terus sukses, terus meroket. Untuk usia yang akan datang, dan saya mengharapkan kerjasama lah daripada ejen-ejen Azmi Real Estate. Dan untuk para penonton ataupun bakal klien, saya nasihatkan jika ada persoalan ataupun something yang you nak clarify perkara tersebut, clarification perkara tersebut, better refer lah kepada ejen yang bertauliah, yang berdaftar dan juga dengan lawyer. Seperti Azmi Real Estate lah. Ya, betul. Kena pastikan ejen tersebut ada ni lah, qualification. Lawyer tersebut pun ada satu qualification untuk bagi advice, sebab tak semua orang boleh bagi advice. Dan lagi satu, kita tak boleh samakan situasi, contohnya apa yang klien ni alami dan juga klien B. Benda tu pun klien kena tahulah, tak semua benda yang kita boleh cedok daripada internet kan. So pentingnya kita rujuklah secara face to face. Sekarang pun dah ada macam-macam cara, WhatsApp pun boleh kan. Tanya je, saya rasa lawyer ke ejen ke, dia orang akan jawab dengan baik. Alhamdulillah. So, itu sebut sedikit daripada Puan Jun. Adalah seorang lawyer yang praktis dengan SSP. So, terima kasih Puan Jun kerana bersama-sama kami kali ini. So, untuk yang menonton, so jangan lupa bersama kita lagi di Azmi Real Estate Studio, dan jangan lupa share, follow dan subscribe. So, terima kasih Puan Jun kerana bersama-sama kami. So, insyaAllah mungkin lepas ni kita boleh buat sesi kedua ke. InsyaAllah. Terima kasih Cik jumpa Sama. saya. Okay. So, itu saja daripada saya. Stay tune guys.